9. Hukum tarikan. Jadi nak sharekan hukum tarikan. Rahsia merealisasikan impian anda. Semakin anda percaya pada sesuatu, semakin mudah ia berlaku. Sebelum tu, sila follow, like dan share video ni supaya dapat manfaat kepada semua. Tonton video ni sampai habis. Mungkin ia dapat mengubah hidup anda. Pertama, anda akan menarik apa yang anda percaya. Ini dipanggil merealisasikan impian anda. Kedua, anda akan melewati apa yang anda ragukan. Ini dinamakan tidak percaya pada dan kemudian tiada apa-apa yang akan berlaku. Ketiga, apa yang anda mengadu pada yang berlaku pada anda, ia dipanggilkan apa yang anda takut yang akan jadi kenyataan. Keempat, apa yang anda suka yang menyuburkan anda, ia dipanggilkan apa yang anda suka akan kembali. Kelima, apa yang anda abaikan akan pudar dalam hidup anda. Ini dinamakan menutup mata. Keenam, apa yang anda syukur akan bertambah dalam hidup anda. Yang dipanggilkan perkara yang baik datang pada anda. Ketujuh, apa yang anda fokuskan ialah apa yang anda perolehi. Ini dipanggil gunung pasir berkumpul menjadi pagoda. 8. Apa yang anda lakukan sekarang sebarangan akan terlepas dari tangan anda dan dipanggil kekacauan. Dan ke-9, apa yang anda hargai akan berakar umbi dalam hidup anda, yang dipanggil menghargai kebakatan dan mendapat keberkatan. Kepercayaan pada yang berbeza membawa pada masa depan yang berbeza. Nak tahu lebih lanjut lagi, cepat komen nak kat ruang komen atau pergi profile Dennis. Klik link bio, like join Dennis atau get offer. Masukkan maklumat anda. Dennis akan hubungi anda dengan segera. Let's join Dennis.